lah. Lepas tu dia tengok kita dah relax kan, sebab kita bukan ada senjata pun. Dan apa tadi Tuan Haji Zainal ceritakan latihan yang diberi, maknanya tak boleh fight back lah. Kalau dia fight back, dia akan tembak. No violence. Sama ada dah ketembak ataupun dia akan ambil tu sebagai point untuk dia accuse backfire kita. Cakap kita teroris. Kita nak angkat tangan kan, contoh. Macam di hulu air ke, kita angkat tangan pun kena slow-slow. Maksudnya macam jangan angkat tangan tu macam nak ambil pistol dia. Jangan macam provoke. Jangan macam gaya macam nak ambil pistol dia, jangan. Sebab bila dia captured, itu boleh jadi lah. Cakap kita checkpoint dia. Betul. Okay, ayo kita sambung. Baik. Kulit sihat dengan The Raw. Alhamdulillah pagi ni kita bersama dengan sahabat-sahabat kita, pejuang-pejuang negara kita yang pergi ke satu misi yang mana misi tersebut mengundang pelbagai persoalan, kebimbangan, bermain dengan risiko, bermain dengan emosi. So hari ini kita bersama dengan Tuan Nadi Anuri, Musa Nuwairi, Farali dan juga Muaz Zainal. Mereka adalah peserta misi Global Sumut Flotilla. Ya. Okey, tadi kita dah dengar daripada Farah dan juga daripada Muaz. Sekarang ni daripada Musa pula. Musa, kalau tak silap saya, berada atas kapal induk. Kapal induk Motherboat bersama dengan Greta Thunberg, aktivis yang terkenal. Apa keadaan di atas kapal induk tersebut? Kalau tadi dah cerita tentang bagaimana kapal kecil Muaz dipintas dan juga diserang, apa berlaku atas Motherboat? Alright, saya berada di atas kapal Alma, kapal Motherboat lah. Maksudnya induk lah. Dia setiap masa akan ada kapal datang, kejap ambil air bersih, kejap ambil disin. So memang kita orang bekerja keras lah. Setiap pagi 7 pagi tu kita orang dah bangun untuk supply barang apa semua. Dan atas kapal saya antaranya ada Greta, ada Yasmin, steering committee, Tiago pun ada. Cucu kepada Nelson Mandela pun bersama-sama dengan kami. Ada ahli parlimen Perancis pula yang bersama kami. So kapal kami jadi tumpuan. Maksudnya daripada segi medianya, daripada segi trainingnya, kami kena buat lebih daripada orang lain hampir setiap hari. Pukul 3 petang, 4 petang kita orang kena training untuk keselamatan apa semua. Tapi saya suka berada bersama dengan diorang ni sebab diorang sangat-sangat menekankan yang diorang bukanlah hero di dalam Global Sumut Flotilla. Macam Greta, setiap kali saya sembang dengan dia, dia memang orang yang sangat kurang bersembang. Dia banyak dengan dunia dia, banyak duduk diam, tapi sekali dia gelak memang orang suka dia gelak sampai orang minta dia gelak sebab dia gelak dia unik. Tapi bila sembang dengan dia memang dia akan biasa bercakap tentang Gaza. Saya ingatkan yang korang bukanlah hero dalam kita punya gerakan ni. Hero sebenar kita adalah untuk mereka yang berada di Gaza. Sama juga Yasmin, orang yang sangat lantang lah di dalam kapal Alma. So kapal Alma ada 2 kapal je yang sebelum hari intercept yang sebenar kena kacau sehari sebelum. So kita orang yang sehari sebelum intercept 2 kali dia pusing kita punya kapal, dia punya Navy ship, Israel Navy ship yang memang ada senjata lengkap lah, memang lengkap ke atas tu. So dia pusing 2 kali tu menyebabkan kapal kita bergoyang. Dan memang kita ingat malam tu dah kita kena intercept. So kami buat keputusan masa tu, kita punya orang atas buat keputusan untuk buang phone. So kami punya kapal Alma ni dah buang 90% dah buang phone awal. Dah buang phone, dah buang power bank apa semua. Tiba-tiba dia naik lah. So Safety je lah. Delay. So agak pisah lah buang phone kan. Esoknya kita ada kapal lain yang terpaksa hantar phone backup apa semua untuk kita contact dengan family. So malam tu memang malam yang sebenar lah. Sama juga saya rasa dia macam kelakar sebab kita expect diorang akan datang dengan bengis, dengan ganas apa semua, tapi diorang datang dengan sangat baik. Siap offer air, tapi kita tahu ini adalah permainan media kan. Side war ada kamera semua apa. Dan Greta antara orang yang dilayan dengan sangat baik. Masa ditahan lah sebab kita mindset kita memang kita dah tanya awal, diorang kata komando ni dia akan berkelakuan baik lah sebab dia tahu ada CCTV, mungkin dia tak tahu kat mana apa semua, dia tak sempat nak pecahkan. So dia akan berkelakuan baik. Yang akan teruknya adalah di polis kat immigration. Orang ni yang banyak buat hal kasar. Bila dah ke darat, ceritakan sikit, bila dah ke darat nak pergi daripada Ashdod pelabuhan tu ke penjara, saya difahamkan dalam 3 jam. Macam mana layanan
dalam perjalanan dan juga di penjara. Dengar macam naik Black Maria je tu. Okey, kita orang sampai Ashdod dalam pukul 3-4 petang, tapi dibenarkan untuk keluar pukul 9 malam lebih kurang. Sebab ada kapal lain yang sampai disumbat dalam kita orang punya kapal. Tapi itulah saya bila diorang sumbat dalam kapal ramai-ramai, ada askar yang jaga depan belakang, tapi kita orang buat Indomie apa semua sebab kita orang, diorang marah, tapi kita orang rasa nak lawan sebab kita orang tahu orang Palestin tak boleh buat benda yang sama. So kita kena tunjuk yang kita berani. So itu apa yang kami buat lah. Sepanjang perjalanan, tangan kita orang kena ikat. Betul lah, maknanya kena ikat duduk berlutut 5 jam tu betul? Dia setiap orang berbeza macam saya. Kita orang keluar 9 malam ke satu tempat yang lapang, ditutup dengan kontainer. Kontainer tu ada gambar serigala apa semua kan. Tak tahulah. Mungkin nak bagi takut ke apa, tapi tak ada orang takut. Lepas tu saya adalah orang yang berada di barisan paling depan masa Itamar Ben Gvir lalu. Menteri dia yang ekstrim tu. Ya, ekstrim tu yang senjata tak setuju semua memang dia lah. Kalau kan berugut untuk keluar dari kerajaan, kalau senjata diumumkan. So bila dia lalu ni, saya rasa satu momen yang best sebab kita suarakan Free Palestine tu depan muka dia. Dan kita beritahu dia teroris apa semua. Macam mana respon? Dia sangat takut. Dia sangat koyak dan dia sangat takut. Daripada mata dia kita boleh nampak. Walaupun dia angkat tangan kepada geram tak tengok muka dia? Geram kan? Kalau kita tak ada training mungkin saya dah memang dah kena lah. Kita tak fikir keselamatan kita lah. Tapi itulah dia cakap dia macam tadi Haji cakap tadi, jangan pasal tindakan seorang dia membahayakan kawan-kawan kita yang lain. Kau ikut geram. Okey, kita bersama dengan Tuan Nadir pula. Tuan Nadir, kita sedia maklum, mungkin ada yang baru tahu, Tuan Nadir ada hubungan rapat dengan bumi Palestin. Isteri Tuan Nadir sendiri adalah warga Palestin. So Tuan Nadir melihat kawan-kawan ni, perjuangan mereka, pengorbanan mereka, apa yang Tuan Nadir boleh gambarkan? Saya rasa benda pertama yang terlintas dalam kepala saya, Alhamdulillah saya berjaya tarik lagi 23 orang untuk sanggup mati demi Palestin. Dan itu membuatkan saya agak lega sebab saya tidak lagi perlu berada di barisan paling hadapan. Selalu kalau nak cerita pasal Palestin, Pak FM sebelum ni jemput seorang ni. Hari ni dah ada 4 orang yang boleh datang dan boleh bercakap benda yang sama. Jadi kita rasa lega, Alhamdulillah. Perjuangan Palestin akhirnya diangkat sampai ke tahap ada orang Malaysia sanggup korbankan nyawa Palestin. Dan itu adalah satu kejayaan. Dan kita berjaya bukan sahaja mencetak perkara itu di peringkat nasional, tetapi kita telah berjaya untuk angkat di peringkat antarabangsa. Dan kejayaan kita ini diiktiraf oleh negara-negara lain yang berada bersama-sama di dalam Global Sumut Flotilla. Mungkin tak ramai yang maklum bahawa kita di dalam Global Sumut Flotilla ini kita punya peranan agak besar. Kita salah satu daripada 4 anggota yang ada di dalamnya. Dan kita juga adalah antara orang yang paling awal diajak untuk melaksanakan tindakan ini. Kita mula dihubungi pada 3 Disember 2023, 2024 untuk melaksanakan Global Sumut. Siapa yang mempelawa ni? NGO daripada luar. Baik. Dan tindakan itu mula kita ambil selepas dibuat sumut konvoi sebelah Maghrib, di sebelah utara negara-negara Afrika yang kita tengok. Selepas gerakan itu berlaku, kita tengok kita tidak dilibatkan secara langsung dengan apa yang berlaku ketika itu. Kita berhubung dengan rakan-rakan kat sana. Kita kata lepas ni kalau kau nak buat lagi tindakan yang macam ni, kau tak jemput aku, siap kau. Sampai macam itulah. Eager nak join lah. Tak maaf, saya terganggu sikit sebab tengok Farah. Macam saya diam je daripada tadi kat sini. Saya memakai saya tak berapa tahu tentang fashion wanita ni, tapi there's something wrong there. Ini bukan fashion, ini adalah tanda kita solidarity kepada rakan-rakan. Kenapa? Saya faham kenapa Abang Long terganggu sebab bila tengok Farah Fauzana dengan Farah Lee jauhnya. Faham. Tapi apa yang solidarity ni? Farali awak pakai dulu je. Kongsikan. Ini yang dikongsikan ialah ketika mana semua orang sedia maklum, rakan-rakan yang berhijab ni dipaksa untuk buka tudung dan sebagainya, dan hanya bantuan t-shirt diberikan. Bantuan? Maknanya t-shirt tu diberikan? Okay, so proses immigration tadi tu yang kita kena jemur apa semua tu, pada saya itu paling intens lah. Dan lepas pada proses immigration,
dalam proses immigration tu pun memang dah berapa kali dia cuba untuk tak bagi kita pakai tudung, tapi kita cuba fight dan dapat. So dari immigration kita masuk bas pergi ke penjara. Kat penjara tu kami semua, sebab saya masa tu ada period juga, ada ubat dan sebagainya. Semua barang dia ambil dan semua pakaian pun kita orang kena bagi pakaian sendiri dan tukar pakaian penjara. Yang dia bagi dia bagi. So seluar grey, baju t-shirt putih ni yang saya pakai sekarang ni dengan macam jumper, sweatshirt grey, lepas tu slipper. Itu sahaja. Maksudnya semua orang lelaki dan perempuan dapat itu sahaja. Semua sama. So dan masa tu saya adalah orang pertama yang pakai tudung yang diarahkan untuk tukar pakaian. Dan sebenarnya sebelum keluar daripada kita orang diletakkan di dalam reban. I would say reban memang kandang kan, kondisi yang kita orang tu ramai-ramai duduk kat situ dan dipanggil seorang-seorang masuk ke bilik untuk tukar pakaian. Dan sebelum saya keluar tu pun kawan-kawan Mak Saleh ni yang non-Muslim ni dah macam tudung kau macam mana nanti? Mereka yang fikirkan. Dia orang fikirkan tudung awak macam mana ni? Itulah tak tahulah, tengoklah macam mana nanti kan. Bila masuk tu dia cakap buka tudung. Dia cakap tak, cakap buka dulu. Dia cakap macam tu kan. Nak tukar baju. Dia cakap okeylah tukar baju. Bila tukar baju apa semua, saya cakap okey, saya nak balik tudung. Dia cakap tak boleh. Kau kena pakai pakaian ni je. Tak boleh ada pakaian luar. Dia cakap aku orang Muslim, aku nak pakai tudung aku nak tutup aurat aku. Dia cakap I don't care. Dia macam tu kan. Dia cakap tak, aku takkan keluar selagi aku tak pakai tudung aku. Lepas dia cakap dia dah tinggikan suara. Kita dah satu hari satu malam dah duk ni dah penat mentally apa semua dengan diorang dah naik suara apa semua. Masa tu dia cakap ya Allah, kau tahu apa yang aku dah cuba ni, aku dah di luar aku punya ni, dan ini apa di luar kuasa aku dah lah. Tapi memang masa tu segan betul lah sebab kita tak biasa kan. Tak biasa, tak berpakaian. Dan memang masa tukar baju tu semua 4 orang cakap perempuan, tapi keluar je memang dia dah sedia dah orang yang pakai yang askar lelaki record. Memang dia dah mungkin dia dah aim dah. So dia record kita tak pakai tudung, lepas tu ada kamera siap ambil gambar kita dan sebagainya sebelum kita masuk ke kabin sebelah untuk check medical. Kononnya lah propaganda juga. Masa tu masa tu saya tak tengok pun dekat depan. Siapa yang berikan you t-shirt? T-shirt sendiri tu. So masa tu memang tak ada peluang sebab kita minta juga untuk pakai t-shirt ni tutup. Dia cakap tak, t-shirt untuk baju kau, badan kau, bukan untuk kepala. Dia saya memang sajalah nak malukan kot. Dan lepas proses tu kita masukkan ke kandang sebelah. Masa kat situ lah ada salah seorang Rana nama dia kan, Palestinian American ke apa. Kan dia dah cakap masa saya keluar tu kawan-kawan lain tengok muka diorang yang tolong sedih untuk saya. Lepas tu diorang tengok dia macam diorang giling kepala dia macam I'm so sorry dia cakap macam tu kan. Lepas tu masuk kandang sebelah tu Rana tu cakap okay, I'm sorry for you guys. You nak tak t-shirt I boleh bagi t-shirt I. Dia cakap kan maybe you boleh tutup kepala you. Lepas tu saya dapat idea cakap tak apalah, aku pun ada t-shirt aku pakai. Dan masa tu lah saya pakai. Dan saya nampak lah kawan yang lain yang bertudung masuk seorang-seorang tak pakai, tak tanpa bertudung. Bila mereka tengok saya pakai tudung macam ni, mereka cakap alah, this is a good idea. So semua orang pun pakai dekat dalam sel tu, mana-mana banduan yang tak diberikan tudung, memang akan nampak semua orang macam ni, macam kita. Besti Farah. Behind the scene story kan. Kenapa t-shirt yang diletakkan sebagai tudung? Besar kemungkinan akan menjadi sebagai satu fashion selepas ni. Besar kemungkinan lah. Yelah, impact yang Farah Lee berikan ketika di KLIA hari tu pun dengan kata-kata yang ini adalah lambang solidariti kepada rakan-rakan yang dipaksa buka pun dah buatkan ramai orang pakai macam ni masa kat KLIA hari tu. Banyak lagi soalan kami nak ajukan kepada mereka yang hadir, terutama antaranya Tuan Nadir sendiri. Ada banyak lagi cerita, perkongsian ataupun mungkin nak buka ruang serta peluang yang lain. Join sama menyertai peserta misi ni. Nantikan terus bersama kami Hot FM. Boleh terus. Kurang-kurangnya dia awak beri manfaat kepada orang lain. Ini kan. Idea manfaat lah. Tadi macam Farah manusia cakap yang bagus, yang baik adalah manusia yang memberi manfaat kepada manusia lain. InsyaAllah. Semoga ia jadi. Kami. Jangan slide. Kami.
masih lagi bercerita tentang pengalaman this is real yang mereka lalui, yang mungkin kita rakyat Malaysia ni dekat Malaysia mengetahui dan juga follow rapat perkembangan diorang dekat social media. Alhamdulillah sekarang dah ada social media yang boleh kita follow. Isteri saya tak tidur malam, berapa hari tak tidur malam, ramai isteri-isteri yang tak tidur malam kan, untuk nak tahu apa kat mana diorang ni. Muaz dengan Musa, nak tanya sebab ramai yang tak faham dan juga tak dapat maklumat yang sebenar. Adakah benar Malaysia ataupun aktivis Malaysia antara yang pertama dibebaskan, dan apakah proses pembebasan tu? Adakah tentera ataupun askar dia ni sendiri tak puas hati ataupun dia memang bagi dibebaskan? Dia lepas macam tu saja ke? Mungkin ada bersyarat ke? Alright, masa kita di immigration, kita akan sampai ke checkpoint yang pertama lah. Sebab dia orang buat macam konsep COVID ni. Dia ada station dia. Macam miss. So, orang yang pertama yang dia offer kepada kita adalah yang diminta kita untuk sign adalah dia tulis kat situ kita masuk Israel secara illegal. So borang tu memang kami semua decide untuk tak sign lah. Sebab kami dicolik untuk sampai ke HDOT. Dan yang kedua adalah borang untuk kita volunteer kena deport dalam masa 72 jam. So itu adalah borang yang semua orang Malaysia sign disebabkan kita tidak ada apa-apa hubungan dengan Israel lah. So itu lawyer minta kita semua orang Malaysia untuk sign. Itu salah satu sebab kenapa antara kita yang terawal dan semua. Dan saya rasa kita perlu mention juga bila kita balik Malaysia, kita dapat tahu yang kita punya PMX adalah orang yang terkedepan juga dalam nak melepaskan kami semua keluar sebab dia contact direct dengan Erdogan katanya kan. So saya rasa itu satu sebab lah kenapa kami antara yang walaupun kami tak tahu pun kami akan dibebaskan awal. Sebab kami dimasukkan dalam Black Maria tu, dibawa ke mana pun tak dibagi tahu, tanya bawa ke mana pun tak bagi tahu. Sampailah kami sampai ke airport yang kosong. Kami nampak Turkish Airlines masa tu baru kami tahu kami nak dibawa ke Istanbul. Dan itulah kita sampai ke Istanbul lah. So saya rasa Tuan Nadir mungkin boleh cerita daripada sudut diplomasi. Sebab Tuan Nadir, saya terpanggil juga. Anda punya misi adalah untuk memberi bantuan kemanusiaan dan misi juga untuk meluaskan misi ini agar diketahui umum. Itu misi kita. Rakyat Palestin sendiri macam mana? Apabila mereka mendapat tahu misi ataupun bantuan tu tak sempat jumpa, perasaan mereka, anda sebagai seorang suami kepada rakyat Palestin, mewakili agaknya, apa yang boleh Tuan gambarkan? Kita memang berhubung dengan rakan-rakan kita yang berada di dalam bumi Gaza. Kalau kita rasa macam kita mengikuti setiap saat perkembangan apa yang berlaku di dalam GSF, mereka juga melakukan benda yang sama. Saya tanya kepada kawan-kawan yang berada di dalam Gaza, kamu ikut ke tak perkembangan? Dia boleh sebut kepada kita, kami tahu kapal Mekedo ni tengah ada ke hadapan. Dia orang lagi tengah tunggu kan? Ya, dia orang lagi menunggu. Dan kita boleh tengok di media sosial macam mana mereka melukis gambar-gambar, memberikan sokongan kepada kita, melukis di atas pasir di pantai, memberi sokongan kepada kita. Orang Gaza ni apa yang tinggal untuk mereka hanyalah orang kata dia nak cari the glimmer of hope yang dia boleh dapatkan daripada apa-apa sumber sekalipun. Dan global semua perhatilah, alhamdulillah, juga kawan-kawan kita dalam conscience dan sebagainya telah memberikan harapan itu kepada mereka. Ada mereka sebutkan kamu telah mendapat apa yang disebut sebagai syaraful muhawalah, iaitu kemuliaan orang yang cuba buat sesuatu dan bukannya orang yang berdiam diri. Farah sebagai seorang ibu kan, ada anak. Macam mana Farah? Sebagai seorang ibu juga yang kalau boleh bantuan ini nak berikan kepada ibu yang berada di sana. Bila ini berlaku, so apa yang Farah mungkin boleh luahkan? Sebenarnya part of me selain daripada rasa macam alhamdulillah, syukur dia dapat bangkitkan global punya kecanaan terhadap Palestin, tapi another side of me pun rasa ralat. Sebab tu kalau tak tahulah, kalau setiap kali saya tengok apa yang berlaku dekat Gaza tu, saya rasa macam ya Allah. Semasa semalam pun dapat bercakap dengan orang Palestin di Gaza juga. Saya rasa macam ya Allah, ralatnya tak dapat nak sampaikan bantuan dan sebagainya. Tapi pada masa yang sama, kita pun ada NGO yang boleh ada tim dekat dalam Gaza yang dapat sampaikan bantuan ke sana. So, macam saya, NGO saya pun kita
semalam kita dapat footage daripada rakan NGO di sana yang kita dah dapat salurkan juga bantuan susu bayi kepada anak-anak dekat dalam Gaza tu lah. But itulah rasanya tercetusnya Global Formula ni, dan kehadapannya adalah kita nampak dia membuka jalan untuk bantuan kemanusiaan masuk melalui jalan darat pula. Bila melalui jalan darat dia akan lebih mudah lah kan, dan mungkin lebih mudah, lebih banyak bantuannya dan sebagainya. Dan misi ni utamanya pun bukanlah sekadar semata-mata untuk bawa bantuan kemanusiaan, sebab kita tahu prosesnya agak sukar dengan bot dan sebagainya. Ini adalah bentuk movement untuk kita buka lagi peluang-peluang lain, dan kita nampak benda tu mungkin lagi cerah lepas ini dalam masa depan, insya-Allah. Sebab apa yang berlaku sebenarnya, awak semua sebenarnya membuka mata dunia. Sebab bukan mungkin kita mewakili Malaysia lah, sebab boleh orang Malaysia yang mungkin tak follow apa ni semua formula, tak tahu apa-apa, tetapi lama-kelamaan mereka akan follow tau. Sebab apa? Sebab ada orang kita kat situ. So sama juga dengan orang Itali, orang Greece. Sebab kalau dia tak daripada dia tak tahu apa-apa, so dia akan ambil tahu sebab apa? Sebab orang dia ada kat situ. Tapi Tuan Nadir, ada peluang ke rakyat biasa, netizen atau sama join dan sebab ramai yang dah mula bertanyakan bilakah misi seterusnya, berapakah kos yang diperlukan, perlukah training, kriteria dia apa? Yelah, nak masuk askar pun kena training, apatah lagi ini misi yang besar juga. Tak boleh mabuk laut ke? Sebab ni nak syarat je lah, kriteria ni. Sebenarnya kita tahun sekali kita mewakili Sumuk Nusantara. Sumuk Nusantara ni maksudnya kita ada wakil dari Pakistan juga yang ikut bersama dengan misi. Sepatutnya ada rakan-rakan dari Thailand, dari Brunei, dari Sri Lanka dan juga dari Maldives, tapi mereka tak dapat ikut sebab tak dapat visa. Dan peluang sebenarnya dibuka kepada rakyat Malaysia agak luas. Asalnya kita dapat 120 seat untuk hantar 120 orang. Kemudian dikurangkan kepada 80 orang, akhirnya dikurangkan kepada 30 orang. Ada sebab kapasiti yang semakin kecil, kapal yang kurang dan sebagainya. Dan kita sangat-sangat berharap sekiranya di masa akan datang kita dapat bawa orang yang tidak pernah terlibat dengan kerja-kerja kemanusiaan. Walaupun secara jujurnya saya sebutkan kalau dia first time nak ikut mission dan dia ikut mission seperti ini, dia akan patah dan koyak. Sebab mission ni antara mission yang sangat-sangat susah untuk dilaksanakan, dengan mabuknya, dengan tekanannya, dengan penantian yang lama. Dan saya rasa 10 tahun pengalaman saya duduk di Gaza, alhamdulillah mereka dapat rasakan dalam tempoh 1 bulan ini. Kita tunggu ke border nak masuk 1 bulan. Itu gambaran dia gambaran dia tu. Dengan mati, tawakal yang sangat-sangat tahap paling tinggi. Kita bayang bila kapal goyang tu, kita memang mengucap semua nak mati saja. Lagi-lagi lah bila datang pula Israel ni dan sebagainya. Jadi ini nasihat amlah kepada semua orang yang rasa nak ikut mission seperti ini. Kita memang pilih 30 orang ini orang yang pernah terlibat dengan mission, orang yang berada di dalam dunia kemanusiaan. Masuklah influencer dan selebriti kita, semuanya orang yang pernah ikut mission. Ada experience. Dia bukannya orang pertama kali lompat terus masuk dalam mission. Jadi kena manjakan diri dengan mengikuti mission-mission kat Malaysia dulu. Saya suka dengan tu, emphasize lagi kat Malaysia dulu sebab Malaysia pun banyak benda boleh buat. Kalau kita tak pernah tengok jiran kita macam mana dia susah dan tak pernah bagi makan kepada dia, kalau kita tiba-tiba nak bantu orang Gaza yang jauh tu, maksudnya ada benda yang tak kena dengan kita. Dan jiwa kita belum lagi dibentuk untuk kemanusiaan ke arah itu. Tiba-tiba kita nak pergi tolong orang yang jauh contohnya. Sebab itulah saya rasa kita perlu ikut step-step itu. Terlibat dulu dengan kerja sukarelawan, kemudian ikut dulu mission yang boleh diikut yang cabarannya agak rendah. Kemudian insya-Allah bila kita dah pasang niat itu untuk bantu dan terus sampai ke Gaza, kita akan dapat peluang tersebut, insya-Allah. Saya lihat peserta misi ni, walaupun dugaan mereka kuat, tapi bila ada misi yang seterusnya, mereka tak nak terkecuali. Ni nak pergi. Cik nak pergi mana, Cik? Next sampai mana? Cik nak pergi mana, Cik Farah? Nak pergi mana? Cik Farah. Saya nampak suami awak dah macam komplain dah dekat social media. Dia dah minta kan? KJ, Johan, AJ, suami dah komplain dah, dia letak post dekat social media. Dek, suami saya tu je jarang post. Maknanya dia tu terkejut betul lah tu agaknya. Sebab saya tak sampai Malaysia lagi. Dia masa tu adalah dia cakap saya kurang 5 kilo, turun 5 kilo. Dia cakap tak apa, nanti balik makanlah banyak-banyak. Cakap tapi nak pergi lagi. Lepas tu dia macam tu respon dia. Lepas tu dia cakap sampai Malaysia pun belum dah minta izin nak pergi lagi dah. Tapi harapnya kita tak perlu pergi misi lagi lah. Harapnya dengan
kali ni adalah misi Fortila yang last kita perlu buat. Dan inilah antara titik mula koridor kemanusiaan dibuka dan kita dapat hantar bantuan dengan senang lagi melalui darat lepas ni insyaAllah. So semoga apa yang kalian lakukan, semoga Allah mempermudahkan urusan kalian, mengangkat martabat kalian dalam kehidupan, diberi kesihatan yang berpanjangan mudah-mudahan. InsyaAllah. Again, kami nak ucapkan jutaan terima kasih Tuan Hadir. Ji, minta maaf belum. Johan, sebab tadi kata lapar. Tak dah. Kalau you pun bagi dah goreng. Oh, ikut waktu yang sesuai. Ini keropok daripada Terengganu. Sebab Farah dia mention dia teringin nak makan keropok. Itu antara makanan yang belum digoreng. Yang belum digoreng. Spesifik goreng. Memang keropok yang belum goreng awak nak bukan. Boleh makan. Nanti saya tunjukkan. Awak tengok ke saya, awak tengok ke abang long saya. Mana yang awak? Mana siapa orang Terengganu? Orang Terengganu makan. Sebab ialah keropok ni kita tahu dia dah rebus. Dia dah dengan rebus. digoreng. Dan dalam banyak-banyak makanan, saya sebenarnya jaga sebagai misi dan tak pernah mengidam pun. Tapi betapa struggle-nya misi kali ni sebab kita dalam laut, benda apa semua tak sedap makan. Saya mengidam nak makan keropok keping yang tak goreng. Betul. Boleh ke? Mungkin ada berita baik lain. Macam tak. Tapi dia macam kalau orang Terengganu this is normal. Normal snack. Sedap. Cik nak try ke? So, Macam makan kerepek je. Kalau macam awak keropok tu lah. Kalau macam Lepas tu cicah dengan colek nisang. dah Nisang pun orang Terengganu pun Colek juga. nisang pun dah. Para Men, Farah rasa awak ni Farah Lee. Macam mana? Muaz, ada tak makanan? mungkin satu. Nak pergi misi kan? Dalam misi ke? Dalam misi tu yang aku rasa nak makan ni lah. Saya, favourite saya nasi lemak. So memang saya akan cari semua kedai TikTok tu. Saya search kedai nasi lemak baju, nasi lemak kampung baru. Saja nak layan. Tengok je. Memang nak tengok orang bungkus nasi lemak, kacang nak kacang. Bila nak pergi kau pilih. Kita tengok. Ya Allah, sedapnya. Awak ada dapat? Memang cucu cakap nasi lemak tu, ya Allah, dapat. Nasi lemak, Dapat pula tengok ayam berempah tu. Jangan. Musa. So dapat tak? Dapat nasi lemak tu? Dapat dah. Musa ada makanan yang terfikir satu. Saya pun sama sebenarnya nasi lemak. Nasi lemak, Saya bawa nasi lemak RTE. Ready to eat. Ready to eat. Marah tu kan. Tapi masa kita orang tengah belayar, ada satu video orang Gaza yang boleh cakap Melayu. Dia kata dia teringin nasi lemak ayam rendang. Wow. Dan saya tengok pack saya nasi lemak ayam rendang. So saya tak makan. Terus saja dia tak makan. Disebabkan nak simpan untuk dia. Sampai Gaza tu sampai tapi dengan sebab saya makan akhirnya dekat pelabuhan Ashford. Sebab saya tak nak Israel buang ke. Ya. Makan. So itulah capai masa tu juga. Tuan Nadir dah biasa lah. Tuan Nadir biasa Tak ada apa-apa lah. Kita orang punya dapur 2 minggu kat atas kapal tu tak tidur. Jadi 2 minggu tu memang mengharap dapat makan nasi je lah. Okey. Akhirnya dah sampai dekat Istanbul tu baru dapat makan nasi. Dan ni makan dia. Janji dapat makan. Asal Allah. Dan makanan-makanan yang anda minta sampaikan dekat kelas air hari tu, saya dah panik. Jom. Sebab saya menyambut ketibaan mereka. Dan mereka minta sampaikan saya umpama macam Allah. Dah lah aku nak masuk kat bahagian media ni pun susah. Apatah lagi nak melepasi kawasan keluarga. Tapi saya nak beritahu kepada anda yang mendengar, anda yang dapatkan makanan tu, saya dah sampaikan kepada pihak Sumur Fortila. Tu yang kau hantar tom yam apa semua bagai tu. Penuh, jom. Baik, terima kasih sekali lagi Tuan Nadir. Alhamdulillah, terima kasih hadir bersama dengan kami. Musa, terima kasih banyak-banyak juga kepada Muaz dan juga Farali. Ini perjuangan yang kami hargai, yang setelah sekian lama diteruskan dan of course insyaAllah akan ada lagi perjuangan-perjuangan selepas ini yang pastinya ini melihat kebebasan bumi Palestin itu sendiri. Terus stream bersama dengan kami pastinya. Ini adalah Breakfast di Hot FM.